Fali'annahu ta'ala, maka kerana bahwasanya Allah Ta'ala tu lawihtaja ila mahallin, kalaulah Allah ni dia berhajat ila mahallin, kepada tempat, dia berkehendak kepada tempat, dia berhajat kepada tempat, dia nak kepada tempat. Kalaulah Allah berhajat kepada tempat, lakana sifatan wasifatu la tattasifu bisifati ma'ani wala ma'nawiyati. Lakana sifatan, kalaulah Allah ni berhajat, dia nak, dia berkehendak, ila mahallin, kepada tempat. Lakana sifatan, adalah ia Allah tu sifat. Allah ni sifat ke zat? Zat. Iman. Allah sifat ke zat? Zat. Kalau Allah berhajat kepada tempat, tak boleh panggil zat, jadi sifat. Betul tak? Ya, sebab apa tu sifat? Maqama bi ghairi. Maqama bi ghairi, ada dia tu dengan benda tumpang, bertengger, menumpang di benda lain. Warna di dinding, boleh tak ada dia duk asing daripada jirim? Tak boleh. Kulit warna kita ni, duk nampak warna kulit kita ni, boleh warna duk kuning dijirim tubuh badan zat kita ni duk kuning, boleh tak? Tak boleh. Mesti duk kapur sekali, mesti duk bertenggak sekali, mesti duk sekali. Boleh tak? Tiba-tiba nampak warna depan saja tanpa zat, tanpa jirim, boleh tak? Tak boleh. Kalau ada sekali pun tak boleh terima dia akal, mesti dia tumpang di udara. Tak boleh duk asing. Kalau duk asing, warna duk asing, tubuh badan kita duk asing, nampak dah tubuh kita, nampak dah zat kita, tak nampak duk sini. Nampak bekas kebal muka kita lari tergabung. Warna tak ada. Tu. Baik, tak terima di akal kita. Nak kata apa? Allah ni dia tak berhajat kepada tempat, satu hal. Dan kalau dia berhajat kepada tempat, maka dia sifat. Maka dia sifat. Dia bukan zat. Sebab Allah ni kita tahu, Allah ni berzat. Sifat ni apa? Sifat tu yang menumpang di zat. Kalau dia menumpang, berhajat kepada tempat, kan sifat berhajat kepada tempat, berhajat kepada zat, berhajat kepada jirim. Tiba-tiba Allah berhajat kepada tempat, tak nama zat, jadilah sifat. Sebab sifat berhajat kepada tempat, berhajat kepada jirim, berhajat kepada zat, itulah sifat.